Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke podcast Langkah Dalam Bayang, di mana kami akan membawa anda menyelami isu-isu yang sangat penting dan memberi impak kepada keputusan hidup anda. Hari ini kita akan membincangkan satu topik yang sangat hangat dalam kalangan pelajar lepas SPM, iaitu lepas SPM, nak kerja dulu ke nak sambung belajar terus? Selepas bertahun-tahun kita bersekolah, tiba-tiba selepas SPM kita dihadapkan dengan satu dunia yang baharu, yang penuh dengan pilihan. Tak tak kerap, tetapi ramai yang rasa bela dan keliru nak buat keputusan yang sangat besar ni. Jadi, Langkah Dalam Bayang ini membawa anda cikgu yang sudah berpengalaman dalam bidang ini, iaitu Cikgu Sazali. Cikgu Sazali, terima kasih kerana sudi hadir untuk membincangkan dan atau memberi pandangan bersama kami. Terima kasih kerana menjemput saya. Topik ini memang sangat dekat di hati saya sebab saya sendiri telah melihat pelajar yang tertekan dengan pilihan ini. Banyak yang keliru sama ada untuk sambung belajar atau memilih untuk bekerja. Kedua-dua pilihan ini ada kelebihan dan kekurangan. Jadi kita kena teliti sebaik yang mungkin lah. Betul, cikgu. Seringkali, pelajar rasa tekanan besar untuk buat keputusan yang bukan sahaja akan mempengaruhi masa depan mereka, tapi juga memberi kesan pada orang sekeliling, terutamanya ibu bapa. Ada yang kata sambung belajar dulu, ada yang lebih suka terus bekerja. Jadi, kita nak kupas topik ni dengan cara yang lebih mendalam dan mudah difahami. Bila kita bercakap tentang SPM ni, sebenarnya ia adalah penanda aras yang menandakan peralihan daripada zaman kanak-kanak ke dunia dewasa. Bagi kebanyakan pelajar, ini adalah kali pertama mereka perlu membuat keputusan sendiri tentang masa depan mereka lah. Sebelum ini, kehidupan mereka mungkin dipandu oleh sekolah dan keluarga. Tapi selepas SPM, mereka harus bertanggungjawab terhadap pilihan yang mereka buat sendiri. Memang benar, banyak pelajar berasa lost selepas SPM sebab dunia yang mereka hadapi kini lebih kompleks dan tidak seperti dulu. Di sekolah, semuanya sudah ditentukan. Waktu sekolah, ujian dan kerja rumah. Tapi selepas SPM, mereka perlu pilih laluan mereka sendiri. Apa yang paling suka, mereka tidak selalu diberi panduan yang jelas. Itulah sebabnya SPM menjadi satu titik penting dalam hidup. Tapi seperti yang saya katakan tadi, itu bukanlah pilihan yang mudah. Apabila pelajar berhadapan dengan banyak pilihan, mereka kadang-kadang akan berasa takut untuk membuat keputusan. Mereka mungkin rasa kalau saya pilih laluan ini, saya takut tak berjaya. Atau kalau saya pilih jalan yang lain, mungkin dia rasa akan menyesal. Betul. Banyak orang yang di luar sana memberi tekanan kepada pelajar dan pelbagai pandangan. Seolah-olah mereka kena pilih yang terbaik. Padahal tak ada satu jalan yang betul untuk semua. Dalam situasi ini, apa yang cikgu sarankan kepada pelajar supaya mereka boleh buat pilihan yang lebih bijak? Saya selalu tekankan kepada pelajar untuk mengenali diri mereka terlebih dahulu. Jika mereka tidak tahu apa yang mereka suka, itu sudah menjadi satu masalah yang perlu diselesaikan. Mereka boleh mulakan dengan bertanya pada diri sendiri. Apa yang saya mahu capai dalam hidup? Apa yang saya minat? Kalau mereka boleh jawab soalan-soalan ini, mereka akan lebih jelas ke mana arah tuju mereka selepas SPM. Cikgu, kita sering mendengar cerita tentang pelajar yang rasa tertekan dengan harapan tinggi daripada ibu bapa. Saya nak kamu jadi doktor. Kenapa tak jadi jurutera? Lebih menjamin masa depan. Kadang-kadang, pelajar rasa sangat dibebani dengan pilihan yang bukan dari mereka. Macam mana cikgu lihat tekanan sosial dan harapan keluarga terhadap pelajar? Tekanan sosial dan harapan keluarga memang satu faktor besar dalam membuat keputusan selepas SPM. Ibu bapa seringkali mahu yang terbaik untuk anak-anak mereka. Jadi mereka akan memberikan cadangan berdasarkan pengalaman mereka sendiri.
Mereka rasa bidang seperti perubatan, kejuruteraan dan undang-undang adalah bidang yang selamat dan stabil kononnya lah. Tapi kita faham bahawa bukan semua orang sesuai untuk bidang-bidang ini. Ada anak-anak yang lebih cenderung kepada contohnya seni, teknologi atau bahkan bidang-bidang kemahiran praktikal seperti pertukangan ataupun kimpalan. Jadi dalam hal ni, bagaimana pelajar seharusnya menguruskan harapan ibu bapa yang mungkin tidak sejalan dengan minat mereka sendiri? Pelajar perlu berbincang secara terbuka dengan ibu bapa mereka. Saya selalu berpesanlah kepada pelajar-pelajar untuk tidak hanya menurut kehendak orang lain, tetapi juga untuk mempertimbangkan apa yang mereka mahu dalam hidup. Bincangkan pilihan yang ada dan kenapa pelajar memilihnya. Jika pelajar boleh menunjukkan sebab yang kuat, lebih mudah untuk ibu bapa memahami dan memberi sokongan. Kadang-kadang ibu bapa tidak tahu apa yang anak mereka minat sebenarnya. Jadi perbincangan ini sangat penting. Untuk memilih jalan hidup selepas SPM, penting untuk memahami minat dan kekuatan diri. Tetapi, banyak pelajar yang tak pasti tentang apa yang mereka minati, sangat suka sebenarnya. Cikgu, bagaimana mereka boleh tahu apa yang mereka betul-betul suka dan minat? Salah satu cara terbaik untuk mengenal pasti minat adalah dengan memberi diri peluang untuk mencuba pelbagai perkara. Ada pelajar yang mula belajar tentang fotografi selepas SPM dan mendapati mereka sangat berbakat dalam bidang itu. Ada juga yang mula bekerja sementara di kedai atau restoran dan mendapati mereka suka berinteraksi dengan orang ramai. Oleh itu, percubaan dan pengalaman adalah cara terbaik untuk menapasti minat dan kekuatan. Jadi, cara terbaik adalah dengan mencuba banyak perkara untuk melihat apa yang benar-benar memberi mereka kepuasan. Tapi, ada juga pelajar yang merasa terperangkap kerana mereka terlalu banyak pilihan kan? Selalunya yang mempunyai harapan yang tinggi dalam keluarga, yang luas pilihan dia. Itulah masalahnya. Terlalu banyak pilihan kadang-kadang membuatkan kita keliru. Di sini perbincangan dengan kaunselor atau mentor yang berpengalaman boleh membantu. Mereka boleh membantu pelajar melihat apa yang mereka benar-benar mahir dan berpotensi. Juga ujian kerjaya yang personaliti boleh memberi petunjuk yang lebih jelas mengenai kecenderungan dan minat mereka. Jika pelajar ingin lebih jelas tentang minat mereka, mereka juga boleh mengambil ujian atau penilaian kerja yang banyak terdapat dalam talian. Tetapi, apakah faktor lain yang boleh membantu mereka membuat keputusan ni? Selain minat, mereka juga perlu mempertimbangkan faktor seperti kestabilan kewangan, kebolehpasaran di pasaran kerja dan apakah mereka boleh terus berkembang dalam bidang yang mereka pilih. Pilihan yang tepat bukan sahaja berdasarkan apa yang mereka suka, tetapi juga apa yang boleh memberi masa depan yang cerah dan stabil. Sebelum ni kita banyak bercakap tentang pendidikan formal, tapi kini terdapat banyak pilihan dalam pendidikan vocational. Apa yang membuatkan pendidikan vocational ni lebih relevan dan penting dalam pasaran kerja sekarang? Bidang vocational semakin mendapat perhatian. Pelajar yang memilih untuk mengambil kursus seperti automotif, teknologi maklumat atau penyelenggaraan kilang mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk mendapat pekerjaan selepas tamat pengajian. Seringkali kemahiran praktikal yang mereka pelajari di pusat latihan vocational sangat dihargai oleh industri. Mereka tidak perlu menunggu lama untuk mencari pekerjaan kerana syarikat-syarikat lebih suka mengambil mereka yang mempunyai kemahiran teknikal yang spesifik. Jadi, mereka yang memilih pendidikan vocational sebenarnya mempunyai peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang sangat baik.
malah boleh mula bekerja lebih cepat. Betul? Betul. Dan mereka yang mempunyai kemahiran khusus seperti dalam bidang pemasaran digital, teknologi data atau reka bentuk web, kini sangat dicari oleh industri. Walaupun mereka tidak mempunyai ijazah universiti, gaji dan kestabilan kerja, mereka boleh lebih baik berbanding mereka yang hanya ada kelayakan akademik tanpa kemahiran praktikal. Kita sudah banyak berbicara tentang pilihan antara sama belajar dan bekerja. Tetapi ada satu lagi aspek penting yang saya rasa kita perlu bincangkan, iaitu kemahiran lembut atau soft skill. Cikgu, apakah kemahiran lembut ni penting bagi seseorang yang baru tamat SPM dan memutuskan untuk bekerja? Kemahiran lembut sangat penting. Bahkan lebih penting daripada setengah kemahiran teknikal. Terutama dalam dunia pekerjaan yang semakin kompetitif ini. Kemahiran seperti komunikasi, kerjasama berpasukan, penyelesaian masalah, pengurusan masa dan kemahiran interpersonal adalah antara kemahiran yang paling dihargai oleh majikan. Jadi, walaupun seseorang itu tidak mempunyai kelayakan akademik yang tinggi, jika mereka mempunyai kemahiran lembut, mereka lebih mudah untuk berkembang dalam kerjaya mereka. Memang dalam dunia kerja sekarang, kita sering dengar tentang bagaimana komunikasi dan kerjasama dalam pasukan sangat dihargai. Tapi bagaimana pelajar yang baru sahaja tamat SPM boleh mula mengasah kemahiran lembut ini? Okey, untuk mengembangkan kemahiran lembut, pelajar boleh mula dengan menyertai aktiviti co-curriculum lah semasa di sekolah ataupun di universiti. Menjadi ahli dalam kelab, persatuan atau menjadi sukarelawan dalam komuniti lah, memberikan mereka peluang untuk berinteraksi dengan pelbagai jenis orang dan memimpin dalam situasi yang berbeza. Mereka juga boleh mencari peluang untuk berbicara di hadapan umum seperti menjadi pengacara majlis atau membuat pembentangan dalam kelas. Aktiviti-aktiviti inilah mengasah kemahiran komunikasi dan kepimpinan mereka. Betul. Kadang-kadang pelajar merasakan bahawa kerja dalam pasukan hanya melibatkan kerja kumpulan di sekolah. Tapi sebenarnya ia adalah latihan untuk masa depan. Tidak kira sama ada mereka memilih untuk belajar atau bekerja. Kemahiran lembut atau soft skill ini akan menjadi pemangkin kepada kejayaan mereka. Itu saya setuju. Bila pelajar memilih untuk bekerja selepas SPM, mereka mungkin perlu menghadapi situasi di mana mereka terpaksa bekerjasama dengan pelbagai jenis individu. Ini adalah peluang yang sangat baik untuk mereka belajar cara beradaptasi dalam persekitaran yang berbeza. Dalam dunia kerja, mereka akan menemui pelbagai jenis orang dengan latar belakang yang berbeza. Pengalaman dan personaliti yang berbeza, sangat beza. Kemahiran untuk berkomunikasi dengan baik, menangani konflik dan bekerjasama semasa dalam pasukan adalah asas untuk maju dalam kerjaya. Cikgu, bolehkah kita anggap bahawa kemahiran lembut atau soft skill ini juga dapat membantu mereka yang mungkin memilih untuk bekerja sementara sebelum melanjutkan pelajaran? Ada sesetengah orang yang mula bekerja di kedai runcit, restoran. Adakah kemahiran yang mereka memperolehi ni boleh ditransfer ke bidang lain? Sangat boleh. Contohnya, pelajar yang bekerja di bahagian perkhidmatan pelanggan di kedai atau restoran akan mendapat kemahiran berkomunikasi dengan pelanggan, menyelesaikan masalah dan bekerja di bawah tekanan. Semua ini adalah kemahiran yang sangat dihargai di hampir setiap industri. Oleh itu, walaupun mereka bekerja sementara, mereka sebenarnya telah mengasah kemahiran yang sangat berharga yang boleh diguna pakai di mana-mana bidang. Banyak pelajar yang memilih untuk bekerja selepas SPM kerana mereka ingin mendapatkan pengalaman dunia sebenar dan pendapatan. Namun dalam realitinya, bekerja selepas SPM bukanlah tanpa cabaran. Cikgu, apa cabaran yang mereka akan hadapi bila memilih untuk bekerja tanpa kelayakan yang tinggi?
Antara cabaran terbesar adalah terhadnya peluang kenaikan pangkat dan gaji yang tidak seberapa berbanding dengan mereka yang mempunyai pendidikan yang lebih tinggi. Dalam banyak kes, pelajar yang baru tamat SPM perlu memulakan dari bawah. Ini mungkin memberi mereka pengalaman kerja yang berharga, tetapi ia memerlukan masa yang lebih lama untuk memperoleh peluang yang lebih baik. Terutama jika mereka tidak memiliki kemahiran teknikal yang diperlukan oleh industri. Namun, cabaran ini bukanlah sesuatu yang tidak boleh diatasi. Banyak juga peluang yang terbuka bagi mereka untuk mempelajari kemahiran baru dan menunjukkan komitmen mereka. Dalam beberapa sektor seperti perkhidmatan pelanggan, jualan atau peruncitan, pengalaman dan sikap positif lebih dihargai daripada kelayakan akademik. Bagi sesetengah pelajar, mungkin ada rasa terpinggir kerana mereka tidak mempunyai ijazah atau kelayakan akademik. Bagaimana mereka boleh mengatasi perasaan tersebut dan kekal motivasi untuk terus bekerja dan berkembang dalam kerjaya? Itu adalah antara cabaran terbesar yang sering saya lihat. Memang kadang-kadang mereka rasa tidak dihargai atau tidak layak berbanding rakan-rakan rakan-rakan mereka yang sudah melanjutkan pelajaran. Tetapi apa yang mereka perlu fahami adalah bahawa kerja keras dan komitmen adalah kunci untuk berjaya dalam dunia pekerjaan. Jika mereka terus berusaha dan membuktikan nilai mereka melalui hasil kerja yang baik, peluang pasti akan datang. Jadi, walaupun mereka tidak mempunyai kelayakan tinggi, sikap dan etika kerja yang baik boleh menjadi pengubah permainan bagi mereka. Betul, pelajar yang memilih untuk bekerja selepas SPM perlu menanam dalam diri yang mereka bahawa mereka perlu bekerja keras, bertanggungjawab dan sentiasa mencari peluang untuk belajar kemahiran-kemahiran baru lah. Mereka yang proaktif dalam menambah nilai kepada syarikat akan lebih mudah dilihat oleh majikan dan diberi peluang untuk naik pangkat. Cikgu, kita sering dibentangkan dengan pilihan untuk sambung belajar atau bekerja. Tapi soalan yang sering kali bermain dalam fikiran pelajar adalah, adakah lebih baik untuk melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pengalaman kerja terlebih dahulu? Di sisi lain, ada yang merasa bahawa pengalaman kerja lebih bernilai. Apa pandangan cikgu tentang perkara ini? Ini adalah soalan yang menarik. Sebenarnya jawapannya sangat bergantung pada bidang yang mereka pilih. Jika seseorang tu berminat dalam bidang-bidang profesional seperti perubatan, undang-undang atau kejuruteraan, jelas pendidikan lanjutan adalah suatu keperluan. Namun, untuk bidang yang lebih fleksibel seperti perniagaan, pemasaran atau teknologi maklumat, pengalaman kerja yang praktikal mungkin memberi kelebihan yang lebih besar. Namun, jangan salah faham, pendidikan masih penting sebab ia memberi asas pengetahuan yang mendalam dan membuka pintu peluang yang lebih besar sebenarnya. Tetapi dalam banyak kes, pengalaman kerja adalah sesuatu yang sangat dihargai oleh majikan kerana ia memberi mereka kemahiran praktikal yang boleh digunakan dalam tugasan seharian mereka. Jadi, jika pelajar tidak pasti apa yang mereka mahu, bolehkah mereka bermula dengan bekerja terlebih dahulu? Kemudian, melanjutkan pelajaran apabila mereka lebih jelas tentang apa yang mereka ingin capai dalam kerjaya mereka. Ya, itulah pendekatan yang sangat bijak. Bekerja terlebih dahulu memberi mereka perspektif dunia sebenar dan membantu mereka memahami apa yang mereka minati atau tidak minat. Ini boleh memberi mereka masa untuk menilai pilihan mereka dengan lebih jelas sebelum membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran. Maksudnya, pengalaman kerja boleh menjadi platform yang sangat berguna untuk mencari minat sebenar mereka dan membantu membuat keputusan tentang pendidikan seterusnya. Macam itu ke cikgu? Betul.
Betul tu. Banyak orang yang akhirnya memilih untuk belajar dalam bidang yang mereka tidak pernah fikirkan sebelum ini pun. Setelah mendapat pengalaman dalam dunia kerja, pengalaman itu memberi mereka peluang untuk mengubah arah dan menyedari potensi mereka dalam bidang-bidang tertentu. Okay, beralih sedikit lah cikgu. Kita tahu bahawa ramai pelajar memilih untuk menyambung pengajian selepas SPM. Cikgu, apakah kesan positif yang mereka boleh dapatkan daripada keputusan ni? Keputusan untuk menyambung belajar selepas SPM memberikan peluang untuk memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang tertentu. Selain itu, ia juga memberi mereka kelayakan akademik yang lebih tinggi yang membuka lebih banyak peluang pekerjaan dalam industri tertentu. Mereka juga berpeluang lah untuk berjumpa dengan orang-orang yang sehaluan dan membina rangkaian sosial yang sangat penting dalam dunia kerjaya. Tetapi ia tidak selalu mudah kan? Ada cabaran tertentu dalam menyambung pelajaran ni? Sudah tentu, salah satu cabaran utama adalah kos pendidikan. Bagi keluarga yang tidak mampu contohnya, ini mungkin menjadi halangan lah. Tetapi banyak industri pendidikan sekarang menawarkan beasiswa. Pendidikan sekarang menawarkan beasiswa, pinjaman pendidikan dan peluang bekerja sambilan untuk membantu meringankan beban tersebut. Selain itu, cabaran lain adalah menyesuaikan diri dengan kehidupan universiti dan menguruskan masa dengan lebih baik. Namun dengan disiplin dan perancangan, semua cabaran ini sangat boleh diatasi. Jadi, walaupun banyak cabaran, keputusan untuk sambung belajar boleh membuka banyak peluang dalam jangka panjang kan? Ya, betul. Dengan pendidikan yang lebih tinggi, pelajar akan lebih berdaya saing dalam pasaran kerja dan mempunyai peluang untuk berkembang dalam kerjaya mereka. Sebagai contoh, dalam bidang-bidang seperti teknologi, kejuruteraan dan undang-undang, semakin tinggi kelayakan yang dimiliki, semakin banyak pilihan kerjaya yang terbuka lah. Seterusnya, kita sampai ke satu topik yang penting, iaitu pemilihan bidang kerjaya. Cikgu, bagaimana seseorang pelajar boleh membuat keputusan yang bijak dalam memilih bidang kerjaya selepas SPM? Pemilihan bidang kerjaya adalah langkah yang sangat penting lah. Bagi saya, ia bermula dengan menilai minat dan kemampuan diri. Adakah mereka lebih cenderung kepada bidang kreatif, teknikal atau sosial? Selain itu, mereka perlu memahami prospek pekerjaan dalam bidang yang mereka pilih dan potensi pendapatan. Tetapi yang paling penting adalah menjadi realistis tentang kemampuan dan daya saing mereka dalam industri tersebut. Jadi maksudnya penting juga untuk melakukan penyelidikan tentang bidang kerjaya yang diminati lah kan? Jangan hanya mengikuti apa yang trending atau popular di kalangan kawan-kawan. Macam yang saya dengar, ramai pelajar lebih memilih untuk menjadi jururawat ataupun doktor. Tapi itu sangat sukar lah yang setahu saya. Betul, banyak orang yang memilih kerjaya tekanan dari keluarga atau persekitaran sosial. Sebenarnya ia adalah keputusan yang sangat peribadi. Pastikan mereka ni memilih sesuatu yang sesuai dengan minat mereka dan juga kemampuan mereka untuk berkembang dalam bidang itulah. Bila pelajar buat keputusan yang matang berdasarkan minat dan kekuatan mereka, mereka lebih bersemangat untuk terus maju lah. Kan? Ya, itu adalah faktor utama untuk kejayaan. Jika mereka memilih kerjaya berdasarkan minat dan kepakaran mereka, mereka lebih berkemungkinan untuk bertahan dalam cabaran dan mencapai kejayaan dalam bidang tersebut. Wow, kita telah melalui pelbagai topik yang sangat menarik hari ini. Cikgu, sebagai penutup, apakah nasihat terakhir yang ingin cikgu berikan kepada mereka yang sedang keliru dalam memilih antara bekerja dan melanjutkan pelajaran selepas SPM? Nasihat saya adalah untuk mereka mengenal diri terlebih dahulu.
Lakukan penilaian jujur tentang minat, kemampuan dan matlamat hidup mereka. Jangan terpengaruh dengan tekanan luar, tetapi buat keputusan yang terbaik untuk diri mereka. Ingat, tiada jalan yang benar-benar mudah dalam kehidupan ini, tetapi dengan kerja keras, disiplin dan keyakinan diri, mereka pasti akan berjaya. Tak kira apa juga jalan yang mereka pilih lah. Satu nasihat yang sangat berharga. Terima kasih Cikgu Sazali kerana meluangkan masa untuk berkongsi ilmu dan pengalaman. Semoga pendengar di luar sana dapat manfaat daripada perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih juga, saya sangat menghargai peluang ini. Saya harap para pendengar dapat membuat pilihan yang terbaik dan terus berusaha mencapai impian mereka. Baiklah, itu sahaja untuk episod kali ini. Jangan lupa untuk teruskan berusaha dan jaga diri anda. Jumpa lagi di episod akan datang. Bye!